enjin lah daripada air karat ke apa ke. Seleloknya kena pakai coolant, jangan pakai pipe. Okay, hari ni kita orang ada Beza. Dia datang nak servis coolant lah. So boleh tengok kat sini, yang ni kita orang dah siap tadi. Kita orang buat flushing, kita orang buang balik coolant lama dia. Lepas tu kita orang dah cuci semualah. So sekarang ni kita nak masuk coolant Yako. Coolant Yako ni, coolant Yako 5 liter. So kalau kata 5 liter ni sesuai untuk sebiji kereta lah. 5 liter untuk sebiji kereta. Kadang-kadang dapat lebih, kalau dapat lebih kita orang tak balik. So kita orang dah settle semua, kita orang akan masukkan coolant Yako lah. Okay, boleh tengok kat sini. Kita nak masukkan dia punya coolant. Tengok dia punya colour pun pekat, hijau dah pekat. So apa function coolant ni? Coolant ni function dia untuk protect enjin lah daripada air karat ke apa ke. Seleloknya kena pakai coolant, jangan pakai pipe. Tuang sampai habis, sampai penuh. Lepas tu kita akan test running lah. Okay. Kalau korang ada masalah yang sama macam ni ataupun nak buat servis untuk kereta, boleh datang kedai Tayar British Sunway. Alright.